Dan sejujurnya, tak payahlah nak bawa budaya ni. Baru-baru timbul pula budaya seberang yang duk bising-bising untuk kejut kejiranan bangun sahur. Hoi, abang jiran, rungok no. Budaya ini tuh udah lama banget, bukan baru-baru ini. Hey, ketemu lagi dengan Rizka Yuni. Fenomena membangunkan sahur saat bulan Ramadan kembali jadi perbincangan hangat di Malaysia. Di beberapa daerah, tradisi ini masih dilakukan dengan cara yang sederhana tapi penuh semangat. Anak-anak muda sampai orang dewasa keliling kampung sambil menabuh beduk, tong, atau alat seadanya buat bangunin warga sahur. Suasananya ramai, kadang seru, kadang juga sedikit berisik, tapi justru disitulah letak khasnya Ramadan. Ada kebersamaan, ada semangat gotong royong, ada rasa peduli supaya nggak ada yang kelewatan sahur. Tapi yang menarik, di tengah tradisi itu, sebagian warganet Malaysia malah membawa-bawa nama Indonesia. Mereka menyebut kebiasaan ini sebagai budaya impor dari Indonesia. Bahkan ada yang menyindir dengan istilah Konoha, seolah-olah tradisi keliling sahur ini bukan bagian dari kultur mereka sendiri. Padahal kalau ditelusuri, tradisi membangunkan sahur bukan cuma ada di satu negara saja. Di Indonesia, ya, ini sudah lama jadi bagian dari budaya Ramadan. Di Malaysia pun, praktik serupa sudah ada sejak dulu di berbagai kampung. Bahkan di negara-negara lain seperti Turki, ada tradisi penabuh drum sahur yang disebut Ramadan Drummer. Dan itu sudah berlangsung ratusan tahun. Di beberapa wilayah Pakistan dan Bangladesh, tradisi serupa juga masih hidup sampai sekarang. Artinya apa? Tradisi membangunkan sahur ini adalah bagian dari kultur umat muslim di banyak tempat, bukan milik satu negara saja. Ini lebih ke tradisi Islam yang beradaptasi dengan budaya lokal masing-masing. Tindakan sekumpulan individu memalu kompang dan menggunakan pembesar suara untuk kejut sahur di Kampung Balakong mengundang kecaman netizen yang menganggap ia bukan budaya Malaysia. Kejut sahur itu sunat, tetapi bila bertukar jadi perarakan dengan paluan kompang dan bunyi kuat seawal 2 pagi, ramai mula hilang sabar. Video geng kejut sahur di Balakong mencetuskan perdebatan hangat apabila netizen menegaskan bahawa tradisi seperti ini bukan budaya Malaysia dan boleh mengganggu ketenteraman awam. Dalam negara berbilang kaum dan agama, persoalannya mudah, semangat Ramadan itu tentang keberkatan atau tentang siapa paling kuat bunyinya? Budaya kejut sahur beramai-ramai ni adalah satu budaya yang datang daripada negara jiran. Okey, ini adalah budaya negara Indonesia daripada dulu lagi. Dan sejujurnya, tak payahlah nak bawa budaya ni masuk ke Malaysia. Tak payah, orang Malaysia tak perlu nak ikut budaya ni. Sebab bagi aku, budaya kejut sahur buat bising di awal pagi ni lebih mendatangkan banyak keburukan daripada kebaikan tau. Okey, jom aku cerita sikit lah aku punya pendapat. Sebelum tu, korang yang minat konten-konten isu semasa, info terkini, boleh tekan butang follow dekat sini dan tekan mantap. So, kalau korang nak tahu budaya kejut sahur ni, okey, ramai-ramai akan berkumpul, berarak, pusing satu rumah ke, satu taman ke, satu kampung ke, dan bukan setakat bagi tahu pasal sahur, bukan setakat berselawat ke, berzikir ke apa, tidak. Bergendanglah dengan alat muzik lah, apalah, sambil buat bising di awal pagi. Bahkan ada tempat-tempat tu aku tengok siap naik motor lagi dengan bunyi hornnya. Okay, so apa keburukannya guys? Keburukannya simple saja. Aku rasa dekat tahun 2026 ni, di zaman yang dah serba canggih, teknologi semua ada, aku rasa semua dah boleh bangun sendiri dah. Phone masing-masing dah ada alarm. Masing-masing ramai yang ada family, mak boleh kejut, ayah boleh kejut, isteri boleh kejut, suami boleh kejut. And kalau tak ada semua ni, aku rasa dia tu tak nak pun bangun sahur. Okay, kalau dia dah tak set alarm, tak buat apa, memang dia tak nak bangun sahur. Cuba kau bayangkan ada someone ni, dia kerja hospital, okay, dia buat OT. Lepas tu dia balik rumah pukul 4 pagi, dia dah sahur awal-awal siap-siap, dia dah sahur siap-siap awal-awal, pukul 3 macam tu dia dah sahur. So dia nak tidur terus lah. Pukul 4 dia tidur. Tiba-tiba 30 minit kemudian, dia dengar bunyi bising gila, bunyi horn, bunyi semua ni lah. Kejut dia sahur.
Kau nampak tak betapa bengangnya dia, yang dah penat satu hari and then just nak tidur dengan tenang, tiba-tiba ada benda yang mengganggu. Guys, sahur bukan wajib guys. Sahur bukan benda wajib. Okay, sahur ni sunat. Okay, and sahur ni tak perlu hujung-hujung pun. Yes, memang lebih baik di hujung-hujung. Tapi kalau orang tu nak sahur pukul 2, pukul 12 pun tak ada masalah kan. Lepas tu ada yang lagi dahsyat, orang-orang Indonesia bawa budaya kejut sahur ni sampai ke negara Jepun tau. Kau tahu tak, negara Jepun tu majoritinya bukan Islam, majoritinya tak bangun sahur. Lepas tu dia adalah negara yang sangat-sangat cultured, negara yang sangat-sangat tenang, tak suka bising-bising. Ni kau buat bising pagi-pagi dekat Jepun, buat apa kan? Jadi dekat Jepun pun tak payah buat benda ni, dekat Malaysia pun tak payah buat benda ni. Melainkan dekat kampung kau tu, budaya kejut sahur, tradisi ni memang dah ada daripada dulu. Okay, fine. Kalau kampung kau dah biasa buat, kau buat lah. Mungkin orang-orang kampung kau dah tak kisah dah pasal ni. Tapi kau baru buat dekat tempat baru, macam yang tengok ni dekat Balakong ke apa ke. Balakong tu dah lah ramai Cina weh. So tak payahlah bawa budaya ni ke tempat-tempat baru, lagi-lagi dekat kawasan-kawasan bandar ni Okay, itu pendapat aku. Korang boleh komen pendapat korang dekat bawah. Macam biasa, yang nak support Wibro, tekan butang follow. Baru-baru ini timbul pula budaya seberang yang duk bising-bising untuk kejut kejiranan bangun sahur. Ini semua tradisi yang patut dihentikan. Perbuatan tersebut mungkar dan bercanggah dengan syariat Islam yang menuntut kita semua untuk menghormati hak jiran tetangga. Tak semua kejiranan yang perlu bangun sahur. Ada yang uzur, ada keluarga yang memiliki anak-anak yang kecil, ada yang bukan Muslim. Baru-baru ini ada abang jiran dari tetangga sebelah yang terganggu oleh teriakan orang-orang Indonesia yang membangunkan sahur dengan gendang ataupun speaker. Katanya ini adalah budaya baru-baru ini. Hoi abang jiran, rungokno. Budaya ini tuh udah lama banget, bukan baru-baru ini. Mungkin abang jiran baru pernah denger. Mereka membangunkan sahur dengan speaker atau gendang itu nggak setiap hari, tapi di hari tertentu seperti di hari pertama. Saya orang Indonesia, non-muslim, agamanya Buddha, tapi saya tidak terganggu oleh teriakan sahur ya. Karena saya suka banget, seneng banget, saya rindu banget. Karena itu yang dirindukan pas di bulan puasa. Iya sih, di negara sebelah kalau misalnya tetangganya bising-bising, jirannya bising-bising, langsung report polis. Seperti itu bukan? Cari tahu dulu deh, serius. Beda kampung, beda cara abang jiran. Nggak tahu sih di negara sebelah ada nggak yang seperti ini. Padahal, jika melihat sejarah dan kebiasaan masyarakat Melayu, tradisi membangunkan sahur sudah lama ada, baik di Malaysia maupun di Indonesia. Kegiatan ini tumbuh dari semangat kebersamaan dan nilai gotong royong masyarakat Muslim di kawasan Nusantara. Jadi sangat keliru jika ada yang menganggap aktivitas tersebut hanya milik satu negara saja. Apalagi kedua negara memang memiliki akar budaya dan tradisi yang serumpun. Ini aktiviti tahunan ke? Betul, setiap kali bulan Ramadan akan ada ni aktiviti ni lah. Awak, saya cakap tadi kat kampung saya ada, tapi kat tempat awak ni siap dengan motor bagai. Ini macam festival lah ni. Itulah kemeriahannya. Diorang cucu dengan anak-anak Felda ni semangat bila tibanya bulan puasa, sebab dijalankan tu hanya seminggu sekali saja weekend. Oh, bukannya setiap hari. Bukan setiap hari, tak bangun budak nak sekolah nanti. Manalah tahu yang buat tu bukanlah budak sekolah, suruhlah bapak pula yang buat. Dia campur cucu, kebanyakan cucu Felda dan anak Felda lah. Selalu kan dia tukar-tukar shift. Aku dah semalam, kau pula kan dia macam tu. Dia siap kompang tau. Kompang? Kau tak bangun juga, kau kampung kan dia. Saya mesti bangunnya. Lepas tu korang sahur sama-sama ke macam mana? Betul. Lepas saja aktiviti untuk mengejut. Sebab tu lah crowd dia ramai tu. Sebab semua turun kan. Alhamdulillah, bestnya. Seawal pukul berapa Angka? Seawal biasanya kumpul pukul 3, tapi biasanya 3.30 baru penuh lah budak-budak kompang tu. Tapi untuk budak-budak motor tu, diorang datang dalam pukul 4 lebih. Jadi ketika ada yang menyebut ini budaya impor atau menyindir dengan istilah tertentu, mungkin perlu dilihat lagi secara lebih luas. Bisa jadi yang dianggap asing, justru sudah lama ada di halaman sendiri. Pada akhirnya, yang paling penting bukan soal dari mana asalnya, tapi bagaimana tradisi ini menghadirkan semangat kebersamaan, menghidupkan suasana Ramadan, dan bikin orang bangun sahur dengan senyum. Karena Ramadan itu bukan soal siapa paling asli,
Tapi siapa yang paling menjaga nilai kebersamaannya? Jika kalian menyukai video seperti ini, jangan lupa ya kalian like, komen, dan subscribe agar kalian semua tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih sudah setia dengan Rizka Yuni. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.